Seorang mahasiswa sebuah universiti awam mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Klang hari ini terhadap kesalahan amang seksual yang dilakukannya sebanyak 3 kali ke atas sepupunya sendiri sejak 2 tahun lalu. Remaja berusia 19 tahun itu membuat pengakuan demikian sebaik saja pertuduhan dibacakan ke atasnya di depan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, remaja itu melakukan amang seksual ke atas kanak-kanak perempuan itu dengan cara menjilat. Mengikut pertuduhan, remaja itu melakukan amang seksual ke atas kanak-kanak perempuan itu dengan cara menjilat, menyentuh dan meletakkan kemaluannya kepada kemaluan mangsa dalam bilik dan tandas sebuah rumah dekat Sungai Buloh pada 10 September 2023 serta 2 dan 3 Mei lalu antara pukul 2.34 pagi hingga 10.43 pagi. Semasa kejadian, kanak-kanak tersebut berumur 7 dan 9 tahun. Justru dia dituduh di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat. Remaja itu kemudiannya memohon mahkamah mengurangkan wang jaminannya memandangkan dia masih belajar. Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin dan melarang tertuduh daripada mendekati mangsa. Mahkamah turut menetapkan tarikh 20 Ogos depan bagi sebutan semula kes penyediaan dokumen berkaitan kes dan jatuh hukum pada 20 Ogos depan.